والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما Allah letakkan semua tu elok-elok dah. Yang pentingnya jalankan tugas, tanggungjawab elok-elok. Satu. Yang ketiga, benda yang kita tak perasan dia merupakan satu nikmat Allah. Bila kita ada ibu, bila kita ada ayah. Banyak orang yang tak peduli dia ada ayah, dia ada ibu. Tunggu ayah dia mati, baru dia perasan pentingnya ayah dalam hidup. Saya ni, ayah saya meninggal umur saya 8 bulan. 8 bulan ayah saya mati. Apa perasaan ustaz jadi anak yatim? Bersyukur. Saya bersyukur sebab saya dilahirkan sebagai anak yatim. Sebab saya tak ada dosa dengan ayah. Saya tak ada dosa dengan ayah. Saya tak pernah tengking ayah saya. Tuan-tuan berapa banyak tengking ayah tuan-tuan? Cepatlah. Lambat ni, masa waktu satu suku. Kejaplah. Kasut hilang pula. Tu yang kasut di kaki tu apa? Ayah dah nyanyuk, marahnya ayah dia. Subhanallah. Saya tak pernah marah ayah saya itu. Saya tak pernah marah. Ayah, lain kali makan tu eloklah ayah. Pinggan tu mahal. Pecah pula pinggan tu. Nanti beli pinggan plastik lah kat ayah. Tu yang iklan dalam TV hari raya tu, dah ingat lah. Terkepa ayah tu makan. Saya tak pernah halau ayah saya. Saya tak pernah hentak kaki dengan ayah saya. Bila tak dapat beli barang, bila ayah marah, saya tak pernah hentak kaki. Saya tak pernah empat pintu saya dekat ayah saya. Berapa banyak di kalangan manusia sekarang berani empat pintu bilik dengan ayah dia. Aiman, pergi sekejap. Apa? Cara jawapan tu. Aiman, apa? Dengan ayah kamu panggil macam itu? Derhaka punya budak. Mana boleh seorang anak kata apa? Apa? Bila ayah panggil, mak panggil, ya mak. Ini tidak. Mata tengok televisyen, tapi mulut menjawab. Man, apa? Mata dia tengok TV. Jawapan mulut anak dahaka. Saya tak pernah jawab pada bapak saya macam itu. Bila bapak kata, kamu balik cepat sikit, jangan balik lambat. Orang tahu lah. Tahu balik lambat juga. Tahu lah. Saya cakap, aku tahu lah. Di belakang tu ada tu budak zaman sekarang ni. Cuba tuan-tuan tengok. Orang tahu lah. Cokok-cokok pula. Orang tahu lah. Sepok sekali lagi budak ni. Berapa banyak anak-anak hari ni? Tahu lah. Tahu lah. Dia tak tahu bapak tu nikmat dia. Dia berbakti pada bapak dia. Dia berbakti pada bapak dia. Dia berbakti pada ibu dia. Syurga. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada bapak yang uzur, tuan-tuan patut berebut bela bapak. Jangan biar adik-adik lain bela. Abang nak bela, abang nak cari pahala dengan bapak. Berapa banyak adik-adik lain yang tak mau bela, anak-anak tak nak bela bapak. Dia telefonnya abang dia. Halo, bela lah pula ayah. Bela lah pula mak ni. Acik tak boleh bela. Acik sibuk, proses. Along kerja sendiri. Bela lah pula. Kamu gila ke? Along lagi sibuk oleh kamu. Along ni mesti hutang tahu. Nama Along pun Along. Kerja Along, kerja orang, kerja Along. Masing-masing tak nak bela bapak, tak nak bela mak. Bodoh betul. Kalaulah dia bela, berapa banyak pahala dia dapat. Tengok Kaabah pahala, tengok Quran pahala, tengok muka mak saja pun pahala. Tuan-tuan, tengok Quran saja pahala. Tu yang ramai tengok Quran, baca tidak lah. Dia sanggup menyembang kaki 5 di ruang, tak apa. Panas pun panas lah, janji jangan baca Quran. Kenapa kamu tak baca Quran? Sudah tengok, kata dia. Kalau tengok pun dapat pahala, kalau baca, satu huruf, satu pahala.
Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya Ustaz, saya memang cakap Ustaz, saya memang tak ada lancar baca Quran Ustaz. Betul cakap Ustaz. Minta maaf lah Ustaz. Sebab tu saya tak baca. Kalau kamu tak boleh baca, kamu panjangkan tengkuk kamu, dengar orang lain baca. Dia baca Quran, tuan-tuan duduk sebelah dia, panjangkan tengkuk. Apa salah dia? Dengar bacaan Quran pun berpahala. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita dengar. Kita tak boleh baca, kita dengar. Pahala dengar dapat. Ini dengar pun tidak, baca jauh sekali. Rugi tuan-tuan. Yang ketiganya, benda yang dapat pahalanya apa? Tengok muka mak. Kalau tengok muka mak pahala, cium tangan ibu, cium tangan bapa, basuh baju mak, basuh kain pelekat mak, basuh kain pelekat ayah, basuh kain batik